Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu penyakit yang jadi kesusah hati kepada saudara yang jadi wanita dah. Ya, penyakit ni dia susah hati selalu lah. Kalau misalnya kata jadi dia susah hati, dia rasa tak senang hati. Pas penyakit ni dia nak tunjuk kata dia nak akan jadi penyakit golongan lagi, tambah lagi. Orang panggil apa tu? Orang kata penyakit keputihan ataupun tokau nah. Hak itu bek susu di beranak ke dia tu. Dan supaya nak kata nak ambil gapo. Kalau dia jadi keputihan dalam rahim dia tu. Mudah ambil juga tak tahu ni dalam hutan ni. Susah ni. Pokok duk mana tak tahu. Bumi dia tu. Susah Pokok ambil hal lain. Kok mudah-mudah sikit. Kita nak pergi ambil gapo tu? Akar petah perak. Sini ada weh, hak halus sikit. Ni ada weh. Mudah. Ada sepohong nasib baik. Okey. Mudah cabut atau tu dia tumbuh di pasir. Ni dah akar dia. Ni pohon dia ni. Petah perak. Ataupun petah belalai. Nasib baik. Dia tumbuh tepi pasir. Mudah cabut. Kita ambil akar perak ni weh. Akar dia mari rebuh dengan air. Lepas tu buat kita tu sembuh penyakit keputihan. Ataupun orang panggil kata penyakit tokau. Nah, dia tubik seperti susu di beranak ke dia di rahim kaum ibu ataupun wanita tu nah. Bahasa Thai dia panggil kata tokau. Allahu Akbar. Penyakit Tuhan bagi kepada kita. Tuhan bagi ilmu kepada kita. Lepas tu bagi ubat kepada kita. Dah sabit tu kita yang aduh kecil hati kata, Tuhan kenapa Tuhan kena bagi penyakit kepada kita? Pasal dia nah. Kereta ada, dia ada tok bomo. Dia ada punuh. Ni nah akar dia. Ni pohon dia belah ni nah. Pohon dia ni dia kita duk makan pucuk, makan nasi kerabu tu lah. Orang panggil petah perak ataupun petah belalai apa orang panggil nah. Ni supi cabut mudah-mudah sebab dia ada di pasir molek. Dah hari ni supi nak ambil akar dia saja. Nah, supi nak ambil akar dia saja. Akar dia ni nah. Kah juga apa akar dia pun. Okey. Ambil akar dia saja. Letak situ dulu. Akar dia ni weh. Akar dia ni kita kerak pendek-pendek. Nah. Kejap akar dia weh. Boleh satu cekok kita. Tapi kalau satu cekok tu air 2 lit, supi nak rebuh air selit, supi nak ambil sikit nah. Kodan ni ya, supi nak ambil kodan ni untuk nak rebuh dengan air 1 liter. Buat contoh saja, kalau pia nak ambil banyak tu, rebuh banyak tu ambil akar banyak sikit nah. Lepas tu kalau boleh pokok besar tu kita boleh gali hak besar tu, boleh ambil banyak lah. Mudah-mudah nah, sepi basuh, sepi buah lah ni. Bubuh air 1 liter. Sepi buah air 1 liter nah. Lepas kita minum 2 kali sehari insya-Allah. Okey, tunggu setah. Orang panggil penyakit tokau. Bahasa Thai dia penyakit tokau, rok tokau. Dia jadi adalah rusak gapo dalam beranak ke dia tu buat video tu. Jadi keluar susu. Lepas tu ada tu mi clean main. Ada tu jadi bau tu jadi busuk nah. Bau tak comel, bau tak jadi molek lah nah. Dia buat jadi rusak. Jadi penyakit belah ni. Orang wanita pun jadi tugah badan lagi, tugah hati lagi. Nah, jadi 2 kali tugah. Sabit tu mudah-mudah nah. Kalau kita jadi penyakit belah ni, kita usaha ambil akar petah perak ataupun petah belalai. Hak supaya duk tunjuk kita tengok saat ni nah. Tunjuk kita tengok sekali lagi. Ni pohon dia nah, petah perak, petah belalai. Pak kalau tak kena. Ada saudara tak kena tu minta tolong buka Google nah. Belah mana petah belalai ataupun petah perak. Bahasa Thai dia kata kratin. Yod kratin. Nah, bahasa Thai dia panggil kata kratin. Kalau orang saudara Malaysia tak kena juga petah perak belah mana,
tak kenal peta belalai belah mana, minta tolong buka Google. Tulis dalam Google peta Perak ataupun peta belalai, dia nak tumbuh. Dia nak tubik, nak keluar tubik dalam Google nah. Lepas tu saudara Thailand kita tak kenal peta belalai belah mana, phim dalam Google kata Katin nah. Kokai ro ria sara tho thung sara i nono Katin nah. Okey, mudah-mudahan nah Katin, yod Katin, pucuk Katin, pucuk peta tu orang duk makan nasi kabur tu nah. Bahan ni kita makan dibuat. Ni nah. Basuh gelas kena gapo ni. Okey, basuh gelas sikit. Kita basuh belah mana ni? Okey dah. Kita mai minum tengok basuh. Hak ni kau untuk retina nah, tapi supir nak minum dia tak ada gapo ya teh. Oh ya teh minum di waktu turun darah tinggi kencing manis itu semua lah. Tak ada rasa gapo. Kelak-kelak sikit-sikit. Kelak-kelak. Sedap bau bangin ya. Mudah-mudahan nah. Kalau piada peta Perak boleh buat. Kalau tak ada pergi cari. Ada chat mai tanya Pak Supi, pas nak ambil mana tu kita tak tahu rumah demo duk mana. Pas kita nak oyak ambil mana tu susah lalu lah nak ambil mana Supi peta Perak. Tak tahu rumah demo duk mana tak tahu. Kita nak oyak tu mai ambil Johor tak ada rumah demo duk di Kuala Lumpur tu ataupun duk di Laksana Bakok tu. Mai ambil Johor dia tak boleh jadi. Kita tengok tepi rumah. Kita tanya ke tepi rumah, kalau tak kenal kita tanya kata mana peta Perak, belah mana pokok dia. Lepas tu kita pergi ambil. Mudah-mudahan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Minum 2 kali sehari tukar perut kosong. Alhamdulillah. Lepas tu minta tolong share nah, boleh kita pakak masuk dalam Facebook masing-masing, lepas tu kita boleh rojok. Laki hari kita boleh share pada saudara lagi nah, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.